Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Vous allez bien? Adik-adik va bien? Tout le monde va bien? Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, Umija akan berkongsi satu tajuk yang menjadi ketakutan, kegusaran. Sebab bahasa Perancis kan dia menggunakan artikel. Bahasa Perancis adalah bahasa yang mempunyai gender. Lelaki, perempuan untuk kata nama, kata nama, adjektif, semua tu kena ada gender. Jadi gender tu bergantung kepada banyak. Kalau adjektif, bergantung kepada subjek dan seterusnya. Okey, stop. Sebelum kita pergi ke lebih mendalam lagi, hari ini Umi Cak akan berkongsi satu tajuk yang sangat simple yang akan membantu adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang rasa bahasa Perancis ni susah. Sebab bila nak guna le, bila nak guna la, bila nak guna de. Baik, pagi hari ni Umi Cak akan berkongsi beberapa tips. Tunggu di sana. Okey, adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan dah ready? Okey, hari ni apa? Dah lama kita tak bersiaran kan? Okey. Hari ni hari jeudi. Okey, jeudi. Jeudi hari Khamis. Ya, jeudi hari Khamis. Nous sommes combien? Okey, nous sommes combien tu tarikh? Tarikh hari ni adalah oui, aujourd'hui nous sommes le 18 juin. 18 juin. 18, 18 Jun. Okey. Hari ni kita akan teruskan dengan nous allons découvrons-nous les objets à l'école. Okey, kenapa Umi ambil les objets à l'école? Sebab kita semua ada pergi sekolah, pernah melalui zaman-zaman persekolahan. Jadi semestinya kita semua menggunakan peralatan sekolah. Jadi dalam kehidupan kita sekarang pun, kita pun masih lagi menggunakan peralatan sekolah. Peralatan sekolah yang selalunya menjadi uh, benda utama adalah pensel, pen, kertas, pemadam dan sebagainya. Okey? Baik, kita akan fokus dan kita tengok peralatan sekolah mana yang le, peralatan sekolah yang mana le dan mengapa. Bagaimana kita nak guna le, lali, maskulan, feminin dalam bahasa Perancis untuk peralatan sekolah. Allons, allons-nous. Okey? Baik. Baik. Objektif hari ini adalah untuk kita mengenal sepasti kosakata peralatan sekolah menggunakan peralatan sama ada peralatan tu maskulin atau feminin. Kita bagi tips, Sumija bagi tips, kita tengok akhiran dia. Akhiran dia tu yang akan bantu kita menentukan dia feminin atau maskulin. Yang kedua, kita cuba membina. Seperti biasa, Umija akan bantu tuan-tuan dan puan adik-adik kita bina ayat. Sebab kalau kita tahu kosakata je tanpa kita menggunakan, macam mana kita nak guna kosakata tu dalam ayat kehidupan? Dalam kehidupan kita ada perkataan-perkataan. Tapi kalau kita tak reti nak guna ayat, macam mana kita nak buat ayat? Kan? Macam mana kita nak bercakap? Fokus kita adalah komunikasi. Yang ketiga adalah memberi dan bertindak balas dengan arahan ringkas. Okey, ada arahan yang hanya cukup menggunakan kata kerja. Tak perlu ada subjek. Okey, kita tengok bagaimana. Dan yang ketiga adalah membandingkan. Bos, biasa dengan meja kita akan belajar silang budaya. Dalam satu-satu budaya kita nak mengenal bahasa, kita kena tahu silang budaya bahasa tersebut. Baik. Yang pertama, kita mulakan dengan lino o maskula. Okey, lino o maskula. Okey, maskula. Okey? Okey, first kali, undang-undang yang pertama adalah yang berakhir dengan perkataan yang berakhir dengan huruf I, E, U. Okey, sebutannya O. Okey, O. Yang mana berakhir dengan O ataupun dengan ejaan I, E, U selalunya adalah perkataan maskulah. Okey, contoh, le tableau. Le tableau. Tableau tu adalah papan hitam, papan putih, le tableau. Okey? Papan hitam, papan putih atau papan notis kenyataan. Le tableau. Le bureau. Le bureau.
Le bureau boleh menjadi bilik pejabat ataupun meja tulis. Le bureau. Okey? Le bureau. Sebutan dia le tableau, le bureau. Boleh? Alright. Terus lagi. Les ciseaux. Dia berakhir dengan O kan? Les ciseaux. Okey. E-A-U-X. Kenapa X? Les ciseaux. Okey, les ciseaux sebab dia ada dua mata, dua tangan. Okey? Les ciseaux. Okey, ciseaux adalah gunting. Le chapeau. Le chapeau. Kan bila panas, adik-adik ni kan sekarang kan musim panas, kena pakai le chapeau. Le chapeau tu adalah topi. Le chapeau, les ciseaux. Okey? Yang berakhir dengan E-A-U ataupun E-A-U-X ataupun dengan sebutan O. Okey? Dengan sebutan O. Les ciseaux, les chapeaux. Le stylo. Okey. Kalau dalam tulisan dia sama ada dia berakhir dengan E-R-O ataupun dengan sebutan O macam tadi. Masih lagi Y-L-O. Y kan? Y lo. Jadi kita sebutannya adalah lo. Stilo. Okey, le stylo. Sebutan akhir adalah le stylo. O juga. Le numéro. Le numéro tu number. Le stylo tu adalah pen. Pen. Salah pen mata ink ke atau pen bolpen ke, dia nama le stylo. Okey? Boleh? Alright. Yang berakhir dengan age. Okey, yang berakhir dengan age. Selalunya. Ia adalah maskulin. Kecuali dua. Kecuali dua. Dalam French ni, dia selalu ada semua mais. Dia ada mais. Les exceptions. Ada dua, iaitu la plage dengan le plage. La plage tu pantai. Le plage tu adalah muka surat. Okey? Yang lain semua adalah maskulin. Le coloriage. Le coloriage tu buku color tu. Buku mewarna. Le coloriage ataupun yang kita mewarna tu adalah le coloriage. Hasil mewarna tu adalah le coloriage. Le collage yang adik suka buat tembek-tembek tu. Okey, le collage. Kita panggil collage. Okey. Le collage ataupun le coloriage. Okey? Boleh? Baik. Yang berakhir dengan EF. Cahier. Cahier. Okey, le cahier. Le cahier dulu Mija dah kongsi dah. Le cahier adalah buku nota. Okey, le cahier. Le calendrier. Le calendrier adalah kalender. Okey, yang berakhir dengan I-E-R, dengan IR. Okey, baik. Okey, masih lagi berakhir dengan R. Le formulaire. Le formulaire. Tapi ejaan dia A-I-R-E. 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 Jangan terkejut. Kadang-kadang Umi Ija akan sebut huruf dalam sebutan Perancis. Adik-adik semua dah belajar kan? Dah ingat kan? Okey. A-I-R-E. Jadi, le formulaire. Le formulaire tu adalah form, borang. Borang. Le formulaire. Ataupun le dictionnaire. Kalau tak tengok, kalau Mija tak bagi tahu pun dah tahu kan? Le dictionnaire tu adalah kamus. Okey? Le dictionnaire. Okey? Yang ni berakhir dengan wah. Okey? Berakhir dengan wah. Sebutannya wah. O-I-R. Okey? Le tiroir. Le tiroir. Le tiroir tu apa? Adalah laci. Kan? Dalam kat rumah kita mesti ada laci. Le tiroir. Dekat sekolah pun kita ada laci. Le tiroir. Le mouchoir. Sekarang ni orang dah tak guna mouchoir. Mouchoir adalah sapu tangan. Mouchoir. Saja Umi je kenalkan balik. Le mouchoir. Lelaki selalu ada sapu tangan kan. So, le mouchoir dulu-dulu. Kita kalau anak-anak pergi sekolah mesti bagi tahu sapu tangan. Le mouchoir dah tak guna tisu. Sebab tisu mahal dulu. Le mouchoir. Le mouchoir adalah sapu tangan. Okey? Boleh? Baik, kita berakhir sekarang pergi kepada les féminines pula. Okey? Les féminines selalunya yang berakhir dengan sion dekat belakang ni adalah feminin. Ingat je sama ada S ke atau T ke, T-I-O-N atau S-I-O-N,
memang feminin. Okey? For example, sebagai contoh, la télévision, la télévision, la télévision, TV, apa television. Okey. La question tu soalan, la question, okey? Soalan. Teruskan lagi. La leçon. Umi Je, kenapa C ada tanda ni? Ada tanda CCD. Dulu ni nama dia CCD. Dulu dia ada ejaan dia SION. Okey? Dulu. Sekarang tapi ada satu ketika raja kata bukanlah kita Akademi France kata kita buang, kita keluarkan dan kita letak tanda CCD. Okey, kita cepatkan macam perkataan nak jadi jadi nak. Okey, cepatkan, dimudahkan. La leçon, la leçon tu adalah lesson. Atau okey, la leçon, pelajaran. La leçon, la leçon. La révision tu adalah ulang kaji. Okey? La révision, la leçon. Okey? Baik. Yang ni berakhir dengan E-S-S-E. E-S-S-E ataupun U-S-S-E. Okey? Yang ni bunyi US. Okey? Contoh, maîtresse. Okey? Maîtresse. Maîtresse tu adalah cikgu sekolah. Cikgu sekolah perempuan. Le maître, la maîtresse untuk perempuan, untuk guru perempuan. Kalau guru lelaki, le maître. Okey? Le maître. Tapi kalau perempuan adalah la maîtresse. Okey? La maîtresse. La trousse. La trousse tu adalah, adalah tempat letak pen. Adalah tempat letak pen, tempat letak ni adalah bag. Bag pen, bag pensel apa semua. Okay? Alright. La trousse, la maîtresse. La brosse à peinture. La brosse à peinture. La brosse tu adalah um, um, apa? Allahu Akbar. La brosse ni adalah brush, okey? La brosse adalah brush, hitam papan. La brosse à peinture adalah brush. Tetapi dia juga adalah sikat. Kalau kita letak la brosse à cheveux. Okey. La brosse à dents. La brosse à dents adalah berus gigi. Okey, berus. Berus adalah la brosse. Okey, berus. Kenapa sikat tu berus? Kenapa kata sikat tu berus? Sebab dia kan ada mata-mata dia tu, jadi dikategorikan dia adalah la brosse. Secara general nama dia la brosse, tapi kita akan emphasizekan, kita akan kecilkan skop dia kepada la brosse à peinture. Kalau untuk brush untuk melukis, cat melukis tu, kalau brosse à dents, la brosse à dents adalah berus gigi, la brosse à cheveux adalah sikat rambut. Boleh? La brosse à cheveux. Asal adalah daripada perkataan la brosse. Okey? La gomme. La gomme tu bukan chewing gum. Okey? La gomme ni adalah pemadam. Okey? La gomme. Baik. Tadi kita dah tengok dah. Le féminin, le masculin. Okey? Femina, masculin. Okey, sekarang kita nak tengok verbs, kata kerja yang digunakan. Okey, tapi hari ni kita tak nak belajar passé composé. Kita tak nak belajar l'imperfect. Itu semua jauh lagi. Kita belajar kata kerja dalam situasi semasa dulu. Okey? Sebab dalam bahasa Perancis, kata kerja dia bergantung kepada masa sekarang, masa semalam dan masa akan datang. Maksud dia ada past dengan ada future. Hari ni kita concentrate kepada present saja. Okey? Alright. Les verbes au présent. Okey? Alright. Verb yang selalu Mija kata, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan kena hafal verb avoir. Avoir adalah to have. Okey? Ada. Jadi, bila kita nak buat satu-satu ayat, lebih mudah bila kita ingat perkataan I have. I have a pen. Saya ada pensel. Saya ada rumah. Saya ada kereta. Saya ada pemadam. Saya ada buku lukisan. Saya ada dan sebagainya. Okey. Avoir,
Selalunya dia punya apa, kerja dia akan merujuk kepada les sujets. Okey? Alright. Les sujets tu apa? Les sujets ingat Umi Jah pernah dah bagi. Les sujets tu adalah kata ganti nama atau kata nama khas ataupun nama sendiri. Okey? Nama sendiri tu macam saya, awak, dia. Okey, ini adalah kata ganti nama. Okey? Kata nama tu macam kereta, lori dan sebagainya. Okey? Tapi kata ganti nama ini. Okey? Kata ganti nama adalah sujet yang selalunya Umi Jah akan kata kita kena faham, kena hafal bagaimana nak buat conjugaison. Conjugaison dia bergantung kepada sujet dia. Conjugaison untuk verb, maka bagaimana verb tu diubah mengikut subjek dia. Okey, ini subjek. Je, tu, kita pernah belajar dah sebelum ni. Je, tu, il atau elle, nous, vous, ils atau else. Kenapa Umi Jah ils atau else? Sebab nak bezakan il, elle, ils banyak dengan else banyak. Okey, yang ni il adalah lelaki ramai. Dia lelaki ramai. Elle adalah dia perempuan ramai. Kalau dia perempuan, elle. Kalau dia lelaki, il. Boleh? Okey. Je, tu, il, elle, nous, vous, ils dengan else. Ini kena hafal dulu. Kalau tak hafal yang ni memang tak boleh nak buat conjugaison. Kita berbalik kepada tadi. Verb avoir. Okey? Dia, tu, a, ila ni adalah subjek. Nampak subjek? Subjek. Okey? Dan ini adalah konjugasi dia. Konjugasi kepada verb avoir. D'accord? Okey. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Okey. Kenapa dengar macam z kat belakang? Kami je dah cakap dah dulu. S di tengah. Dihimpit dengan voyel. Nampak voyel? Voyel, nampak? Dan dia akan bunyi Z. Ils ont. Ils ont. Elles ont. Vous avez. Nous avons. Okey? On a. Tadi Umi Jah tak sebut. On. On tu apa? On tu maksud dia kami. Kami juga tapi untuk bercakap. On a. On a. Okey? On a. Elle a, il a, tu as, j'ai. J'ai tu saya ada. Okey. Baik. Contoh, Umi Jah kata, j'ai un mouchoir. J'ai un mouchoir. Saya ada sapu tangan. Betul. Baik. Nanti adik-adik pandai-pandai, kan adik dah belajar kosakata, adik-adik tolong buat ya untuk adik praktis bersama-sama. Baik. Tapi Umi Jah akan bagi contoh. Okey. J'ai un stylo. Tu as une question? Tu as une question? Awak ada soalan ke? Il a un bureau. Il a un bureau. Il a un bureau. Il a un bureau. Dia ada meja tulis. Nous avons un chapeau. Nous avons un chapeau. Kami ada topi. Vous avez des ciseaux. Vous avez des ciseaux. Awak ada gunting? Ils ont un tableau. Ils ont un tableau. Mereka ada papan hitam atau papan putih. Boleh? Okey, Umi Jah nak seronok nak menarik perkataan tableau. Tableau tadi Umi Jah kata apa? Satu adalah papan putih atau papan hitam. Di Perancis kebanyakannya kita masih lagi menggunakan papan hitam. Okey? Jadi ramai anak-anak akan menulis di papan hitam. Mungkin masa sekarang dah berubah tetapi papan hitam tu kalau adik-adik pergi di mana-mana kedai restoran ke apa, menu ditulis dengan papan hitam. So kita nama le tableau. Le tableau juga tadi Umi kata apa? Apa dia le tableau? Umi Jah kata le tableau juga adalah lukisan. Le tableau juga adalah lukisan. So ada dua benda. Kita kena tengok ayat tu sama ada kita nak tahu dia adalah
lukisan ataupun dia adalah papan putih atau papan hitam. Baik, okey. Sekarang Umija akan perkenalkan satu lagi kata kerja baru adalah ranger. Ranger. Ranger ni adalah susun. Datang dari kumpulan pertama. Kumpulan pertama adalah kumpulan yang berakhir dengan ER. Ingat, kalau verb berakhir dengan ER, dia ada dalam kumpulan pertama. So, kalau kumpulan pertama, tunggu. Nanti Umija akan kongsi bagaimana kita nak conjugatekan verb dari kumpulan pertama. Kena tunggulah. Kalau Umija bagi hari ni, nanti adik-adik semua dah banyak dah dalam otak. Tak boleh nak masuk dah. Tadi pun dah ada beberapa undang-undang yang adik-adik kena hafal. Bila nak guna huruf maskulan dengan femina. Okey? Baik, kita balik ke sini. Allez, revenons à nos moutons. Ranger, first group. Umija nak tunjuk. Ini apa ni? Ini apa? Oi, c'est le cahier. Kalau Umija kata, cuba bina ayat dengan je. Tak tahulah Umija. Okey, tak apa. Ada dua. Satu, les cahiers. Yang kedua, la trousse. Okey? Maskulin, la trousse. Femina, le cahier. Okey, tadi berakhir dengan AIR adalah maskulin. Trousse berakhir dengan OUSSE. Jadi, la. So, kita tahu, okey, Umija bagi job, Umi bagi kerja untuk buat guna verb ranger, tapi jadikan dalam je dengan tu. Bina ayat dengan je dengan tu. Baik, kita akan cuba sama-sama. Nanti adik-adik akan buat kemudian. Ranger. Je range le cahier. Ni cahier kan? Je range le cahier. Okey. Tadi dengan verb ranger first group, kalau je, hujung dia buang R, tinggal I saja. Je. Je range le cahier. Saya susun buku. Je range mon cahier. Je range mon cahier. Saya susun buku saya. Okey? Tadi, saya susun buku. Tak kisahlah buku siapa pun. Saya susun buku. Je range mon cahier. Saya susun buku saya. Saya tak susun buku awak, saya susun buku saya. Je range mon cahier. Je range mes cahiers. Je range mes cahiers. Saya susun buku-buku saya. Tadi satu buku. Je range mon cahier. Satu buku. Sekarang ni, je range mes cahiers. M-E-S, sebutan dia mes. Mes cahiers. Ada S di belakang. Jadi, je range mon cahier. Saya susun buku-buku saya. Boleh? Alright. Pergi kedua. Tadi soalan dia apa dia? Umija letak la trousse. Okey, dah pandai dah tu. Range, kalau je, buang R, tinggal I. Okey. Kalau tu, kena buang R, tambah dengan S. Tadi je, buang R. Kalau tu, tambah buang R, tambah S. Okey? Yang tu first group. Tu range la trousse. Awak susun kotak pensel awak. Susun kotak pensel awak. Okey? Awak susun. Kemaskan kotak pensel awak. Tu range ta trousse. Tadi mon. Tadi, sekarang ni sebab la. La menjadi ta. Okey? Tu range ta trousse. Awak susun, kemaskan kotak pensel awak. Tu range sa trousse. Tu range sa trousse. Awak tolong kemas kotak pensel dia. Sa tu dia. Okey? Kotak dia, kotak pensel dia. Tu range sa trousse. Ejaan tetap sama, E-S-E-S-E-S, tetapi yang berbeza adalah la trousse, kotak pensel,
Terus kotak pensel awak, terus kotak pensel dia. Dia tu tak tahu siapa. Okey? Boleh? Baik. Ranger juga boleh kita perlu subjek. Ini, bila tak perlu subjek dia akan jadi paragraf. Range le crayon. Susun, ah, susun pensel awak. Susun pensel. Bukan pensel awak, susun pensel. Susun, kemaskan pensel tu. Range le crayon. Okey? Kalau Umi Jah kata, "Susun pensel awak." Range ton crayon. Susun pensel awak. Kalau Umi Jah kata nak kata, "Susun pensel-pensel awak." Range tes crayons. Okey? Range le crayon. Range ton crayon. Umi Jah ni kenapa ada le pula? Ni Umi Jah nak terangkan. Range le. Simpan, susun. Tanpa kita nak sebut apa, sebab kita dah menunjuk susun tu. Susun tu, kemas tu. Range le, susun pensel awak. Tapi le ni dia ambil subjek ni. Ambil ni semua. Range le, sebab dia adalah le crayon. Kalau kata range la trousse, range la. Range la. Boleh? Okey, banyak dah, banyak. Jadi, kalau banyak tu dah menarik kan, sebab mudah saja kalau kita faham konsep. Macam kita belajar matematik, 1+1, 2. Okey, tak pernah 1+1 jadi 3. Okey? Baik. Sekarang ni Umi Jah nak bagi kerja sikit. Dah dengar penat dah Umi Jah, penat, nak absorb penat. Okey, ini adalah verb yang selalu kita guna dalam, dalam, penulisan untuk objek. Dan verb ni adalah verb yang selalu kita guna dalam kehidupan kita. Untuk tahap pertama pemula, kena faham, kena hafal verb prendre. Prendre, ambil. Mettre, mettre tu susun atau letak. Pouvoir, pouvoir tu nak, boleh. Okey, pouvoir. I want, je peux, saya boleh. Saya boleh ambil beg. Je peux prendre le sac. Par exemple, okey? Baik. Nanti kalau adik-adik apa semua ada soalan, boleh letak dekat komen. Boleh? Okey, baik. Sekarang adik-adik cuba teka. Tadi kaye kan? Maskulin atau feminin? Letak di komen. Baik. Untuk kelas hari ni, apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar melihat atau kenal sama ada benda tu lelaki atau perempuan. Dia punya gender dia punya jantina dia. Jantina ni bukan saja pada manusia atau binatang, tapi barang dalam bahasa Perancis ada jantina dia. So sekarang, tadi Umi Jah dah kongsi, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan adik-adik nak mengenal jantina barang di sekolah. Barang ni lelaki ke barang perempuan. Okey? Lepas tu kita belajar bagaimana nak membina ayat menggunakan les fournitures scolaires. Membina ayat menggunakan barang-barang sekolah. Dan kita juga tadi siaran budaya Umi Jah kongsi bagaimana perkataan le tableau tu digunakan. Tableau tu maksud apa? Di Perancis macam mana? Okey? Ada 3 benda yang adik-adik dan Umi Jah tadi dah kongsi untuk kelas hari ini. Jadi, Umi Jah harap dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua. Baik. Okey. Alright. Umi Jah kadang-kadang nak bagi tahu juga, kalau nak belajar lebih lanjut, ada program-program yang ditawarkan oleh ITBM, bukan saja bahasa Perancis. Ada juga bahasa Mandarin, ada juga bahasa Korea, ada juga bahasa Sepanyol, ada juga bahasa Itali, ada juga bahasa Arab. Bahasa Arab penting juga kan untuk adik-adik yang belajar dekat sekolah kafah, belajar di sekolah agama. Okey, kalau adik-adik nak belajar, nak tahu Umi Jah, kelas Umi Jah macam mana? Kelas, Umi Jah tu maksudnya kelas ITBM bagaimana? Adik-adik boleh layari
laman Sawang ITBM, pergi kat situ ada bahagian latihan, klik saja kat situ atau adik-adik boleh pergi adik-adik kecil-kecil ni semua layan Facebook kan, okey. Apalah, kalau tak nak layan Facebook pun pergi dekat IG. Dekat IG ada IG program, kita punya IG nama Jom Berbahasa Asing. Dekat situ ada banyak input-input berkaitan dengan program-program kat situ. Kalau adik-adik nak tengoklah Facebook mak ayah, mak ayah mestilah Facebook. Pergi tengok kat situ, dekat Akademi Bahasa dan Terjemahan. Apakah program-program yang ditawarkan oleh ITBM? Bukan saja program bahasa, ada juga program terjemahan, proofreading dan sebagainya. Okey? Untuk menambah baik, kalau kita nak jadikan kerjaya kita, kalau kita ada bahasa asing, kita nak jadikan dalam kerjaya, apa bidang kerjaya yang ada? Jadi adik-adik boleh pergi situ, tuan-tuan dan puan-puan lah, buat masa sikit untuk buat promosi. Jadi kalau adik-adik ada nak bertanya apa-apa, boleh saja pergi ke laman sosial kami di Akademi Bahasa dan Terjemahan ataupun Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Boleh juga call dekat 0341451941, 1936, 1926. Okey, ataupun hantar saja email kepada foreignlanguage@itbm.com.my. Okey? Boleh? Senang saja. Jadi dekat situ nanti adik-adik akan dapat respon. Ikutlah kalau ada, bulan depan ada apa ya? Hari Sabtu ni akan ada program bahasa Korea dengan bahasa Mandarin. Express, 6 jam, adik-adik pasti boleh dah bercakap. Bukan saja sarang tapi mungkin juga boleh bercakap lebih daripada perkataan, annyeonghaseyo ataupun sarangnya. Mesti ada perkataan lebih. Dalam masa 6 jam kita akan terapkan pembelajaran bahasa Korea Express dan juga bukan saja kita pandai sebut ni, nanti kita akan pandai nak sebut, nak kira, nombor 1 sampai nombor 20 dalam bahasa Mandarin. So, kalau adik-adik nanti berminat nak belajar bahasa Korea dan, bahasa Mandarin, hari Sabtu ni ada kelas, masih lagi boleh berdaftar, boleh hantar saja email kepada foreignlanguage@itbm.com.my ataupun pergi saja dekat Facebook ataupun dekat, dekat IG. Dekat IG je, pergi kat IG dekat Jom Bahasa Asing, tengok kat situ. Okey, untuk bulan depan kita ada bahasa Sepanyol, kita ada bahasa Arab. Adik-adik, bulan depan ada bahasa Arab. Jadi adik-adik yang cuti sekolah kan bulan depan kan ada program bahasa Arab, lepas tu ada program bahasa Sepanyol, ada program bahasa Mandarin juga. Tapi kali ni Mandarin dengan 12 jam. Lepas tu ada bengkel penulisan Pinyin, tulisan Cina dan tulisan Kanji untuk bahasa Jepun. Jadi untuk bulan depan kalau siapa-siapa nak daftar, masih lagi di-open, masih lagi buka. Informasi lanjut boleh terus berhubung dengan Akademi Bahasa dan Terjemahan ITBM atau layari kami punya Facebook atau laman sesawang www.itbm.com.my. Itu saja untuk hari ini. Je vous remercie dan à la prochaine fois. Allez, au revoir. Merci beaucoup à tout le monde.